Assalamualaikum, saya baru sampai Mersing. Jom kita nak ketuk pintu. Kita servis. Salla alaika ar-Rahmanu أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه. Tunggu. Kita masuk rumah. Apa? Oma mana? Oma mana? Mana bilik? Dah bangun? Dah. Alhamdulillah. Oma. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Sekarang saya nak pergi main buai dekat belakang rumah, tepi rumah, sorry. Sekejap. Mana ni? Tak jumpa lagi. Ni dia. Okay, ni buai dia. Ada. Okay. Jom kita jalan. Woo! Oh, macam nak feeling lah. Memandangkan hari ni hari puasa yang terakhir kan. Hari Ahad. Sorry. Habuk. Jadi saya nak nyanyikan satu lagu untuk hari raya esok. 1, 2, 3. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan. Tergelinci. Anak muda di rantauan, semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan, bersyukur tak terkira. Saya ni pun dah lama tau nak main buai. Ni dapat dah sebab dah balik kampung. Kalau kat Penang tu jaranglah nak pergi taman-taman ni semua. Sebab pagi sekolah kan, petang ada training. Malam pula kita orang memang nak tidur dah. Yo. Okay. Sekejap lagi kita orang akan masuk dalam lah sebab nak buka puasa dah kan. Okay kawan-kawan, semualah. Arman, Muiz, apalah. Semualah. Amirul. Semua kawan-kawan saya. Alif. Siapa lagi? Faiz, Nasrullah. Lepas tu Haikal, apa semualah. Macam ni lah saya kalau dapat balik kampung boleh main. Kat Penang macam saya kata tadi lah, saya tak dapat main sangat, tak dapat nak healing. Kalau healing pun sikit-sikit saja.
Oi, nak senja dah oi. Aku gelak macam tu. Lagi ada pula perempuan rambut panjang belakang ni. Dengan kuku warna hitam. Cekuk saya, tak raya saya besok ah. Tu Berlalulah sudah. Aku ni dari tadi lagu tu. Hah? Oma. Bakar api asap. Oh dah bakar. Tak nampak apa? Iyalah saya kan tak nampak. Tapi asap tu tak lalu sini. Masalahnya saya tak bau pun selalunya hidung saya paling sensitif sikit. Mak kau sensitif tergolek. Dah start sengit dah ni. Oma sambung dia jauh. Jom kita tengok Oma bakar. Bukan bakar, Oma buat kerja. Cari jalan keluar je. Ni dia. Oma. Ya. Buat apa tu? Ni serai. Serai? Serai daun pandan. Daun kunyit. Daun pandan. Tu lah. Buat apa daun kunyit, Oma? Buat apa daun kunyit? Masak rendang. Rendang? Rendang. Esok rendang apa? Daging. Daging. Oh, jadi kita perlukan kunyit lah. Daun kunyit. Untuk menyedapkan bau dia wangi. Bila dia jadi rasa dia maknyos. Maknyos. Jauhnya. Ada jangan jauh. Oh. Dulu rumah jiran belakang Dulu. Oh. Nampak kat belakang banyak pokok-pokoknya. Yelah. Senang nak ambil daun rumah. Ciman. Ciman. Yuk. Ambil apa tu? Ambil apa tu? Aduh, sakit. Oh, ciman okey. Risau tak cukup tajam nak motong. Tak bercukup lagi. Buat video abang. Buat video. Tu sikit. Jaga. Dahan jatuh lah. Kena tunduk sikit. Best. Buat aktiviti dulu best. Ada sambung pokok. Mana? Samburung? Dekat Oh. Telur tak ada. Dia buat kot. Okey, dah buka puasa kawan-kawan. Tu dia makanan. Bukan pemegang dia. Turek Talha. Oi. Okay guys, selamat malam. Kita nak main mengapi. Mana api nak bakar, Cik Haji? Bakar jap. Tak nampak. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Tepi Rai Talha. Setahun 10 kali. Abrakadabra. Timpa lagi. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Apabila nak jampi siapa? Tak ada kaitan siap. Makcik. Teh ayam. Safia kot. Tak lain tak bukan. Setahun
hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Aku ingat nak terbakar tangan aku tu. Best lah. Dah siap bagian di syurga. Janganlah ganas-ganas. Sambung main. Kejut kita. Jauh sikit. Itulah. Okey. Min awal aidi wa faizin menguji jalan depan dan batin tak mau. Untung tak beli. Tu lah. Ada lampu raya. Ha tu. Dah puas main. Bukan main korang Belum main lagi. Ha? Belum nak main lagi kan? Main apa? Tak nak main. Mercun. Takut tak raya. Oh lama. Oh my god. Tu lah. Apa dia? Oi. Gila main. Lagi kan kelabu awan tu. Macam hari tu. Dok kepang-kepung. Sini lah. Bersini dia buka mata. Dia boleh meletup ke pantai. Dia boleh meletup kat pantai. Pasal dia kucing main. Huh. Sekejap, tengok dia orang. It's off lah. Go. La, go. Dia semera. Go, ma. Go. Dia semera. Bakar, kita bakar. Guys. Hai. Tengok ni guys. Dari tadi korang tengok. Maklumlah saya ni kan masalah mata. Saya tak boleh main benda lain. Benda ni je lah. Mercun kami ngeri. Cantik lah. Dan nampak macam glittering. Dah habis dah pun. Main apa lagi? Ya, buatlah sebentar. Ini akan lagi. Ni, jantung pakai baling. Jantung pakai baling je. Guys, malam. Ini datang tu yang Mizan siap bagi kat Ain. Air
penting. Okey yang belum. Cakap penting sangat tapi penting lah. Lama sangat lah. Ada lah. Kita dah lama. Tak payah ungkit lah. Apa ramai Apa orang salahnya? Kan? Oh, Tok Alang ada Tok ramai orang. Live punya. Ya, kita live ke? Taklah live buat vlog. Kan, kita lagi up to date. Oi. Risaulah. Walaupun ada Cik Haji kat luar. Sebab diorang kecil lagi. Cik Haji main tu. Aduh. Sangkut. Ayah. Ayah untuk Omar. Sebab tu Cik Haji rajin beli minyak. Sebab dia nak main. Tu kau. Habis satu, dia orang mama. Dah tak ada apa-apa, dia pergi rumah Kak Azhar. Tu lah. Untuk masak. Mami dia tengah video call dengan Tok Chu. Tidak. Habis. Kari cakap merah. Oi. Oh, kepala kakak merah tu lah. Yang makan ni ikan GT. Kepala GT. Sedap tu. Kalau apa? Ikan GT. Ke Siti. Adik, Ikan GT. donat. Tinggalkan kaki Nabi. Oh, hebatnya adik. Sabun banyak. Hebatnya adik. Berjaya tinggalkan Sapia dan Abi. Ha. Wah. Dia sekarang kan kalau keluar kata-kata Sebab apa? Tapi dia marah ke rumah ni. Saya nak pergi ambil air. Macam Nobel Abi dia katnya. Dia Nobel. Mak. Nak donat penting. Nak basuh tangan? Lap dulu. Awak nak keluar ke? Tak. Nak dari sini. Lap dulu. Kau tak nampak lah. Laju. Rawi. Laju. Macamnya? Jangan ada laju-laju. Masuk sana. Ha? Jam test. Donat kecil dalam test. Lagi mandi basah kepala. Sampai tak adik? Adik sampai tak? Oi. Jatuh ni. Kanti jatuh ni. Tunggu Abang Mizan ambil kan? Tunggu Abang Mizan ambil kan? Baik kita tunggu Abang Mizan ambil. Bukan air begini. Oh, dia orang pergi jalan ni kot. Tanya tak? Magic air dia. Cepat. Kita makan sama-sama. Oh, makan. Adik dia duduk. Adik tak minta izin. Tadi dulu. Abang Mizan nak Awak nak makan donat kan gula? donat. Ha. Cepat mula. Tepi lah. Jauh cepat muda mengajak. Salah cepat muda. Dah dua tepuk orang tak minta Mari. izin. Orang dah muda lah. Orang dah mula dah, awak je belum. Mari makan-makan. Tidur. Ambil yang ni kata. Yang ni sedap. Cuba Dia orang tengah gigit. lalu. Cepat. Kau benda yang tu juga tu dekat tu. Itu dia cheese ah. Melekat cheese. Saya nak yang ni. Tak ada kursi ke? Ambil lah Safia. Cik Man beli mati ke? Beli dia kursi dia. Ha? Merah. Tak adalah kursi. Takkan saya makan. Mizan nanti malam kita tidur sama-sama. Duduk sini. Banyak lah. Tapi okey Adik je. duduk kat kursi tu biar Abang minta duduk kursi. Ha, dia duduk sini. Nak atas katil ke bawah? Air tak. Air tak. Tumpah. Sekejap. Tak, kata Tomak. Tolan tidur dengan Cik Mai. Kat dalam Tepi sikit ada. orang. Dah tak minta izin. Awak tidur di rumah. Ha. Cuba. Boleh? Awak tidur kat rumah untuk semua. Kan nak tidur sebelah Ibu Sheila. Tak boleh. Tidur mana dia? Tadi apa tu orang kata ni apa tu orang kata Adik, ambil tidur ke? macam sama Tahu kata tu. dengan kawan awak. Ambil tak apa makan. Maksudnya Safia lah. Mana sushi? Sushi ni je. Ni sushi kat Nak sini. satu? Oh, nenek mana? Ada apa? Tidak ni ah. Kalau nak dia. Dia ambil telur alus-alus. Nak tengok? Nak satu? Nak tengok pula. Ambil lah telur sapi tu. Abang minta nak cuba rasa kan.
Macam tak pernah. Siapa ambil? Saya punya bulat-bulat ni. Dah datang sini. Yang tak pakai tudung. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pok-pok tahu kat dalam mulut. Oh, sedap lah. Ha, ada satunya. Sampai dah tak pernah. Tapi itulah makcik kalau dia ada paling nak best letak tu. Apa? Wasabi. Wah, Ada tapi makcik tak suka wasabi banyak. Makcik suka dia ada rasa ujung-ujung je. Oh, Adik suka wasabi. saya suka wasabi makcik. Ada. Tutup dulu. Ada. Makan tu. Letak Lagi sikit. pedas. Makcik letak sikit pada dia kan. betul apa minggat? Memang Tidak, pedas. letak atas dia ke sikit? Ni wasabi. Ah, letak ah. Aha. Letak sikit. Letak sikit eh. Nanti pedas tu. Tak, macam tu satu baris je. Ah. Baris kecil. Oh. Sushi campur wasabi. The yummy one. Tak lagi berapa banyak. Weh, sedap. Wasabi ni. Ikan satu. Okey tak? Okey bayar. Bayar RM1. RM1. Sikit. Satu ringgit. RM1. Tapi berapa kali suruh kita ambil? Berapa ringgit lah. Macam tak sikit je kan? Macam itu. Okey tak? Kalau tak okey minum air dia, minum air tu. Minum air tu. Adik, sebab banyak Asal macam pedas je. Pedas sangat ni. Nama wasabi. Wasabi dia yang ni kuat. Sebab tu letak sikit. Adik, ada video. Oh, adik makan. kalau kat Penang beli sikit je rasa dia. Hai. Hai. Oh, makcik. Ha. Kat Penang sekali cicah sikit je rasa dia. Tak ada pedas macam ni. Tu sebab campur kicap kot. Tak kicap. Tak wasabi je sikit. Alah, itu yang je kuat. Biasa orang tak dengan kicap. Itu masalah. Bila saya cakap wasabi, dia tak wasabi je kan? Kicap tak datang. Boleh lah. Kopok ada sikit tapi. Kalau datang adik. Satu je. Tak apalah. Lain. Ada macam-macam ada. Ni je tak duduk sini. Makan. Alah, malam nak ubah tu. Ni kalau ambil kacang ni. Ni, pegang ni, cuba tengok. Pegang. Dia lain-lain atas dia. Tapi dia pegang. Rasa. Yang rasa. Okey je. Yang ni saya suka. Dia punya ni dia punya nama kulit dia kan? Oh ya, ni kulit dia daripada rumpah laut. Unagi. Inagi. Bukanlah. Bukanlah, ini kulit dia macam Tahu. telur. Tahu. Oh, tapi kan makcik tahu tak? Yang ada satu tu kan dah ada macam kerip-kerip. Ini yang rupai ya, krem. Dia macam yang macam rumpah laut tu. Makcik tahu tak? Ah, tu. Kalau yang macam pizza Kalau makan yang ni. tadi lah. Kalau yang warna hitam ni. Hmm. Sikit. Dengan hijau satu. Adik. Ayah apa? Adik. Sedapnya. Berapa sangat? Anak. Apa ada tolong ambil. Yang ni sedap tanpa wasabi. Sebab dalam ada mayonis siap. Temon nak cik mana beli. Bisa kalau kat sini pada kat Empire. Empire tu ada. Oh, Kita lah boleh dekat dengan kedai kuih makcik. Sebelah kedai kuih tu dah ada jual sushi. Oh. Tapi wasabi tak pedas tu. Pokok dia. Mak tu dah RM1 bayar RM1 je. Kan kuat pula wasabi dia walaupun makcik letak sikit segedak. Sampai dia sangat ke hidung. Jangan usik. Bukan hak orang. Sebab macam tak letak sos. Kicap dia. Yalah. ni paling Makan sushi ditemani macam. Mak ada mak. Tiramisu yang kecil. Sekejap guys, saya ambil air sekejap Kalau makan nasi.
Tangan kotor-kotor ambil handphone apa tu? Ini je. Don't disturb my phone. If you disturb my phone, I collected you until you through the water from your body. Saya nak cakap English, fail sikit. Walaupun saya nyanyi lagu ini banyak. Oh, Tak begitu. Benda tak kelakar je buat lah. tah. Sakit tak ambil. Jangan buat. Cuma tampar saja. Orang tak buat sakit tak ambil. Nanti dah kau muntah. Yang ni dalam dah ada lagi nampak. Ha? Ada satu. Ada isi ke? Ada. Sedap kan? Ni dah macam kari. Memanglah Siman yang beli lah. Takkan dah sedap. Kau ada rasa yang ni? Tak nak, tak minat. Oh, tak minat. Orang minat yang tu je yang dia pun dia belum. Oh. Ini lagi. Yang benda kecil tu. Aku buat. Awak kenyang lah. Cik Man, pattern ni semua sama tapi dalam benda lain. Ya. Cuma ambil semua satu-satu berisi lain-lain. Kami suka tu. Dia kan sesaat dia tak boleh biar. Betul kan dia. Satu kata Mak. Suruh bagi dia tengok TV tengok. Tak dia bagi TV dengan pun dia diam. Dia ada masa dia tak tengok TV, dia tak tengok handphone, dia main lah. Apa Cik Man? Macam ni. Cik Man okey? Dia main kalau dia buat Omar, dia akan Oh. Nah, tu. Kenapa tak guna kayu reflex? Kalau saya lah Sebab tadi kau tak pakai benda tadi. ikut kapal tu belajar kat sekolah lah Omar. Juru reflex tu Omar. Dah situ je ada ni. Tak. Omar. Ikut apa saya belajar kat sekolah kan. Juru reflex dia akan pakai kayu. Sebab kalau jari dia dah tak larat nak tekan, dia pakai kayu. Saya dah try kayu tu Omar, dia fikir kan. Oh sakit. Sakit. Sebab cuma pernah urut pakai tu. Kayu lagi sakit. Dia tekan kuat. Pakai kayu kan. Kayu dia ada bentuk. Bentuk tu lah yang buat kita sakit. So daripada bentuk tu yang buat kita sakit kau Omar, better kita pergi pijak batu lah. Batu reflex yang Omar tahu kan, batu tu. Sebab betul-betul sakit tu pakai kayu. Kami dah cuba dah. Kami menjerit. Kami kata, dah lah cukup kawan tak cuba dah. Sakit. Baru duduk separuh jalan. Saya kata, berhenti. Dah. Okey. Lepas tu tak juru reflex tu buat lawak aku Omar. Kalau orang sakit tu kan. Lah. Kalau orang sakit tu kan mesti orang tu suka mengusik seseorang. Orang dengar mesti dalam hati. Itulah usik Omar tu. Kata aku. Mana Cik Man? Tak nak. Tak mau. Nak mandi dengan Abang Mizan lah. Oh boleh. Okey sekejap Abang Mizan makan sekejap Okay lah guys. Bye bye. Jumpa esok raya. Assalamualaikum. Hai, selamat raya. Maaf dari batin daripada diorang sampai ujung kuku kaki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan lodeh pagi raya. Raya happy, raya sana, raya sini. Yang tua dan muda, mulia yang penuh warna-warni. Bismillah. Panas. Air TO dia panas lagi.
sebab baru buat. Okey, mantap lah. Ha. Sini ada tu. Oh, berenang pula. Oh. Raya happy, raya happy, raya setahun Dia Venom ni, jahat dia Venom juga. raya bersama. Family lagi meriah, lagi happy. Raya happy, raya happy. Dia tak ada lawan makhluk lain pun. Muda, budi raya penuh warna-warni. Ha? Awak nak buat? Sedap-sedapnya. Gembiranya tak terkira, suasana yang meriah dapat dikongsi bersama. Nak banyak sikit. Boleh ni? Ya, tapi tak ada warna hitam. Warna hitam. Hitam. Mana? Tak, ni lawan. Oh. Sedap si lawan ni. Buah. Buat apa? Sekali. Raya Kayak gitu lah. family lagi meriah, lagi happy. Raya happy, raya sana, raya sini. Dah, adik. Dek, susu dek. Di raya penuh warna-warni. Ni tak lah. Awak tak buka baju. Pakai tangan mana situ? Tangan. Pakai tangan? Dah pasal ada tangan eh? Bagus lah. Ayah? Nak. Sudah nasi dah tu. Ayah nak? Sorry pagi-pagi memang kami sesema sikit. Jadi makan ayah banyak. Sebab malam kan sejuk. Tak pedas. Kami alah sikit yang sejuk sangat ni. Ya, Aiki. Saya. Masya, tak ada makan ke? Dah sibuk ngempul kau ni ke? Babak. Tunggu apa? Jual tu soalan apa? Ada orang. What? Kau nak makan dulu. Selamat Raya, Ma. Maaf kalau saya ada salah dengan Oma. Terima kasih. Ni, pilih. Hah? Ni Tok Cu nya. Pada Tok Cu. Saya ke pilih? Ha. Kalau dia kena pilih warna ke? Ikut dia dah pilih apa? Yang ni. Selamat Raya ke? Maaf ya. Selamat Raya juga Cik Man tau. Ya. Maaf Baik. kalau saya ada salah dengan Cik Man. Maaf saya batin. Dah ni tu gimana? Tak ada. Oh tak ada. Maaf. Ha. Pilih satu. Ha? Pilih satu. Yang ni. Oh, Terima kasih, ikan Cik apa? Man. Baik. Terima kasih. Selamat Raya Cik Man. Itu je. Maaf Alih batin. Ya. Awak nak ambil yang mana tu? Oh, Iron Man. Oh, dia dapat. Ini siapa punya? Maaf lahir dan batin. Ini mana? Yang ni Umi? Umi. Mana lagi? Ya. Buat makanan sikit. Ah! Tak boleh. Umi, mana duit saya? Awak beg tu gimana? Umi? Okay, selamat pagi you all. Sekarang saya tengah main buai. Di pagi raya yang mulia ni. Okey, selamat hari raya. Maaf lahir dan batin daripada saya. Ya. Kalau saya ada buat salah ke dengan you all dalam sepanjang saya buat konten ni, ataupun saya ada buat salah segala dengan semua kawan-kawan saya di sekolah ke, kalau awak semua buka channel saya lah. Okey, sekarang saya nak
main buai. dapat dikongsi Ya, di pagi raya ni. Sekarang saya akan nyanyikan satu lagu Sesuci Lebaran. Sesuci di hari sungguh sunyi, sesuci terdengar nurani, sesuci salam untuk ilahi, bagaikan memanggil insaf di badan ini. Lebaran terasa kesayu, Lebaran tak bersahutan, Lebaran menguji keanggunan, bergema suara. Tu Safia datang dah. Nak ke mana? Syukuri nikmat Tuhan, hiasi diri indah, riangkan hati gundah, bersihkan jiwa. Sesuci Lebaran agar sempurna amalan, berdoalah insan di pagi raya. Moga-moga terampun dosa, pohonlah ampun maaf kepada ibu bapa, sahabat, sanak saudara, sama-sama kita gembira, bermesra tua muda, bantulah miskin hina. Main buai, menyambut hari mulia, sama-sama kita gembira. Apa tu? Aku. Oh, Nak ke? Perasa biku. ya. Oh. Kalau dia ke sana sikit. Ya. Rekod sekali dengan diorang-diorang. Ha. Pula. Kau ganti alas dengan tu tisu. sekejap Abang Mizan tengok boleh bersih tak? Tak mau lama kat sini lah sebab semua takutkan naikkan kain-kain awak. Hei kawan-kawan, sekarang raya kan, jom makan kuih. Tengok saya ada kuih beraya. Ni dia, nyam-nyam sedap kuih samprit. Maksud saya yang buat. Nak ke? Buka mulut. Sedap. Sedap tidak? Saya makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Hancur dalam mulut. Jom guys. Geng, jom semua geng-geng makan kuih. Kuih samprit ni hancur dalam mulut. Pandai maksud saya buat. Dah lah manis. Ini kuih kegemaran saya ni. Ayo makan kuih. Alamak, air habis. Wait for a minute. I take the water. Dapur. Okey. Sampai. Itu lah. Sedap. Sedap je kuih dia. Hancur dalam mulut lagi. This is my favorite, you know, you all know. Okay guys, selamat malam. Sekarang tengah layan musim. Tengok Tok Alang guys. Tok Alang tidur. Tok Alang. Tok Alang tidur Tidur ke? Layan movie. Okay, layan.
movie. Hah? Paling sotong? Ni cerita ni. Oh. Okay lah. Dah 11.38 dah. Saya nak kena tidur. So bye bye. Dan konten ni pun habislah kat sini. Okay, sebelum saya tutup, jangan lupa like kalau video saya best. Bye bye. Raya happy, raya happy, raya setahun sekali.